Saya sebagai anak rasa sekarang pressure-nya apa dia? Macam mana saya boleh dapat syurga berjiran dengan ayahanda? Kalau begini diberi penghormatan oleh Allah SWT. Syederalun, nama Tan Sri Sanusi Junid terpatri di dalam hati orang Aceh di Malaysia. Nyaris tak ada orang Aceh di Malaysia yang tak pernah mendengar namanya yang begitu melegenda. Semasa hidupnya, Tan Sri Sanusi adalah salah satu sosok politikus yang paling dekat dengan mantan orang kuat Malaysia, Tun Mahathir Mohamad. Berbagai jabatan mentereng pernah disandangnya selama pemerintahan Tun Mahathir Mohamad sejak awal tahun 1980-an. Tan Sri Sanusi mulai berkarir sebagai pegawai Carteret Bank pada tahun 1963. Saat itu usianya baru 20 tahun. Semua stakeholder ataupun semua dinas-dinas yang orang yang relevan untuk datang dan bincang sektor-sektor yang berbeza-beza, umpamanya sektor pelancongan. Karir politiknya di UMNO Seremban pada tahun 1963 membawanya ke kursi anggota parlemen hingga beberapa kali pernah menjabat sebagai menteri. Terakhir pada tahun 1991, di usia umur 48 tahun, Tan Sri Sanusi dilantik sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa. 5 tahun berselang atau pada tahun 1996, Sanusi Junid dilantik sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-7. Ia mengemban jabatan itu sejak tanggal 16 Juni 1996 sampai November 1999. Namun, berbagai jabatan mentereng itu tak membuat Tan Sri Sanusi lupa akan asal-usulnya. Bagi Tan Sri, Aceh adalah separuh nafasnya. Negeri ini tak pernah luput dalam pikirannya. Di tubuhnya mengalir darah ulama pejuang Aceh Tengku Cik Ditiro. Demikian pula sang istri, Puan Sri Nila Inangda Manyam Kemala, cucu salah seorang ulama yang juga pejuang, Tengku Muhammad Daud Bereh. Tan Sri berpulang ke rahmatullah pada 9 Maret 2018 dalam usia 75 tahun. Tentu banyak hal yang dapat dipetik oleh generasi muda Aceh dari sosok beliau. Jasa-jasanya kepada warga Aceh di Malaysia terus dikenang sepanjang masa. Kenangan akan sosok Tan Sri Sanusi ini kembali diceritakan oleh putra tertuanya, Akram Shah Muammar Ubaidah, dalam program 1 Jam Bersama Diaspora, yang dipandu langsung oleh pemimpin redaksi Harian Serambi Indonesia, Zainal Arifin M. Nur, pada Rabu 8 September 2021. Berikut penggalan video penuturan Akram Shah tentang sosok ayahnya. Menyalun teringat obsesi almarhum ayahanda dia, sebab topik ini menyambung perjuangan tersebut. Kemudian punya obsesi pada perjuangan adalah titik tolaknya adalah rasa tanggungjawab Goknyan. Rasa tanggungjawab Goknyan atas sebuah janji yang terasa Goknyan sampai Goknyan ke Hanale hantajit ditunaikan kepada Tengku Cik Daud Bereh. Rezeki kita sewaktu hari-hari terakhir dan pembagian Tengku Cik adalah kami ada di Aceh sewaktu pembagian beliau, dan kami kembali ke Aceh sewaktu pembagian beliau. Tapi kami juga di Aceh sejurus sebelum itu. Dan antara pesanan terakhir Abu Syik itu adalah pewar Quran Pak Aceh. Kembalikan Quran ke Aceh. Jadi antara struggle ayahanda dulu adalah memahami apakah maksudnya itu kembalikan Quran ke Aceh. Dan apakah cara terbaik untuk kembalikan ke Quran ke Aceh. Kerana caranya kan pelbagai. Kita boleh ambil dari segi literal, yakni memperamaikan urang tanyo yang hafiz. Meramaikan atau memperbanyakkan tahfiz menasah, memperbanyakkan usaha-usaha penerapan Al-Quran. Tetapi kalau kita ingat ulama, ia bukan bercakap tentang yang lahir, ia bercakap dari segi dalamannya, isinya bagaimana. Jadi apakah pengisian sebenar-benarnya adalah Al-Quran yang mahu kita bawa kembali ke Aceh. Itu yang jadi akhirnya struggle ayahanda. Dan juga dari segi kapasiti beliau.
sebab pesanan-pesanan tersebut sampai. Jadi dari umurnya yang semakin lanjut, kesihatan beliau pun semakin berkurangan dan kuasa pada dirinya pun semakin kekurangan. Tetapi pada setiap peringkat usaha beliau, contohnya selesai beliau jadi menteri besar, beliau mula bersara politik, beliau menjadi Presiden Universiti Islam Antarabangsa. Ya. Dan sewaktu musibah di Aceh, beliau berkedudukan Presiden Universiti Islam Antarabangsa. Jadinya dia tanya, lepas awak Aceh tanya about Universiti Islam Antarabangsa. Ya, betul. Dan beliau memulakan program-program untuk mewujudkan, beliau berusaha mewujudkan program untuk melahirkan Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi yang baru. Yakni awak tanya Bruno dan UIA, tetapi bukannya keluar sebagai seorang yang pakar hufaz saja. Tapi seorang yang doktor yang kebetulan hufaz. Seorang yang saintis yang kebetulan hufaz. Seorang yang lawyer yang kebetulan hufaz. Kerana akhirnya ini adalah kekuatan sebenar yang boleh dibawa kepada orang kita. Dan kita harus ingat persaingan kita. Saya tertarik dengan satu artikel yang saya baca dalam satu magazine antarabangsa dahulu tentang debat genetics dan debat stem cell yang berlaku di Amerika Syarikat, di Eropah. Dan mereka berceritakan tentang bagaimana mereka melakukan satu perdebatan dengan rahib-rahib dari Vatikan dan juga senior cardinals di seluruh Eropah. Dan mereka kagum bagaimana di kalangan rahib-rahib tersebut ada yang PhD genetics. Ada yang ada master dalam biochemistry. Ada yang berkelulusan doktor. Maksudnya apa? Maksudnya apabila mereka berbincang teologi, ia bukannya dalam kepompong teori agama atau dogma agama saja. Jadi kita pada orang Islam yang mempercayai bahawa itu bukan sekadar agama tapi juga adalah din. Maka kenapa kita menghadkan orang-orang kita yang menjadi ulama untuk menjadi muallim cuma bidang agama? Haruslah ada keupayaan-keupayaan yang merangkumi semua. Dan kalau kita ingat juga apa yang dilaksanakan dalam COVID-19 ini, kembali ke COVID-19. Kalau kita mengungkap kembali sejarah, saya begitu terkesan dengan pendapat orang-orang Tanyo, bukan saja orang-orang Aceh, tetapi pendapat orang Melayu, pendapat orang Islam yang menolak isolasi, yang menolak social distancing, yang mempertikaikan virusnya napahan. Padahal penemuan yang bakteria itu wujud adalah penemuan pertama Ibnu Sina. Dan isolation, MCO tersebut adalah sesuatu yang bukan sekadar saranan Ibnu Sina. Ibnu Sina menyarankannya untuk leprosy, untuk kusta, menyarankannya untuk penyakit-penyakit yang dahulu. Tetapi kalau diingat sunnah Rasulullah dulu juga adalah, maaf saya tidak boleh melafazkan sabdanya, tetapi menjauhkan diri daripada tempat yang wabak merupakan sunnah Rasulullah juga. Ya, betul. Jadi bila kita mendengar orang-orang Islam bercakap tanpa ilmu, hanya ilmu, jadi kita pun jadi pada saya cabaran yang dipikul oleh anda yang dibawanya sehingga beliau hanali adalah begitu berat sekali kerana bagaimana. Tetapi saya mengambil iktibar dan saya rasa begini Pak Zainal ini yang saya belajar, yang saya rasa wajar saya ceritakan kerana ini adalah benda yang peribadi yang saya terkesan, yang saya harap boleh diambil iktibar. Kerana pada saya ini satu lesson yang saya sebagai anak mungkin lebih mudah menerima. Tetapi adalah satu yang saya harap boleh diterima oleh semua pihak. Dan maaf kalau ini kelihatan seperti memegah-megah, tetapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Almarhum Ayahanda sebagai seorang politik tidak disukai oleh semua orang. Dan sebagai seorang yang tidak maksum, pastinya banyak dosa. Tetapi beliau meninggal dunia berhadapan dengan istrinya dalam keadaan berwuduk, menanti untuk solat dan sementara azan berkumandang. Itu saja sudah indah. Selain dari itu, beliau meninggal dunia pada hari Jumaat. Kelazimnya
kelazimannya di Malaysia kerana proses untuk meresmikan kematian seseorang, maksudnya laporan ke hospital, mengeluarkan sijil, untuk melaporkan ke polis, mengeluarkan sijil, menguruskan segala-galanya. Mengambil masa begitu lama yang kalaulah seseorang itu meninggal pada subuh, pengkebumiannya tidak boleh lebih awal daripada asar. Terlalu banyak cerita usaha untuk tangkap sembahyang Jumaat untuk sembahyang jenazah, tapi terlepas lanjut masuk ke asar. Tapi Allah SWT mempermudahkan, kebetulan jiran kami dirujuk untuk mengesahkan. Jiran kami kebetulan kardiologis dan saya sebenarnya mengenali beliau sebagai schoolmate di sekolah rendah. Tapi sejak sekolah rendah, Dr. Ernest Ng ni, saya tidak pernah berjumpa dengan beliau sehingga sekarang. Walaupun jiran kepada ibu bapa saya, Nyak dan Ayah. Beliau kebetulan ada pada hari itu, pagi itu, subuh, adik ipar saya ketuk pintu beliau sudi datang ke rumah. Mungkin teringat juga bahawa ini ayah dan Nyak kepada saya kerana kita dulu kawan masa kecil. Dan beliau bukan saja mengesahkan kematian ayahanda saya, kebetulan beliau ada surat-surat yang diperlukan. Tak perlu pergi ke hospital, beliau kata, beliau akan isi sendiri. Jadi dengan kebetulan itu sendiri rezeki yang amat tinggi. Kerana itu beliau terus boleh, adik ipar saya boleh terus bawa ke polis. Dan sebelum azan lagi, ayahanda saya sudah pun siap dimandikan dan dikafankan. Beliau dimandikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang baru saja melepaskan jawatan, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sembahyang jenazah beliau disertai oleh Tun Dr. Mahathir dan juga Pak Lah, Tun Abdullah Badawi, dua orang bekas mantan Perdana Menteri Malaysia yang berpusu-pusu untuk menghadiri. Datuk Seri Najib juga dikatakan berminat untuk menghadiri tetapi tidak dapat menghadiri. Datuk Seri Zahid Hamidi juga mahu menghadiri, tak dapat menghadiri. Di rumah beliau diziarah oleh Tun Daim Zainuddin. Memang banyak tokoh-tokoh di Malaysia yang memberikan penghormatan kepada beliau. Dan kebetulan sembahyang jenazah beliau, orang yang menanti sembahyang jenazah beliau terlalu ramai sehingga sembahyang Jumaat masjid itu sudah penuh. Orang terlepas sembahyang Jumaat kerana masjid terlalu penuh untuk karya masuk. Dan apa yang saya dengar atau faham adalah jemaah sembahyang jenazah beliau lebih ramai daripada yang hadir untuk sembahyang jemaah itu sendiri. Jadi Pak Zainal ya. Ini bukankah petanda yang begitu hebat sekali? Saya sebagai anak rasa sekarang pressure-nya apa dia? Macam mana saya boleh dapat syurga berjiran dengan ayahanda? Kalau begini diberi penghormatan oleh Allah SWT, begitu murni beliau jenazah almarhum diterima sewaktu pengurusan jenazahnya sekalipun. Jadi pada saya sekarang, jadi saya membuat kajian. Saya membuat kajian. Apakah sebenarnya jasa besar? Apakah jasa besar beliau yang memungkinkan? Saya tidak tahu analisa saya betul ataupun tidak. Tetapi yang saya lihat, yang saya rasa memang agak impossible lah untuk saya tandingi adalah ini. Jumlah nyawa yang beliau terlibat menyelamatkan sepanjang hidup beliau. Sebab beliau bukan saja menyelamatkan ramai, insya-Allah, dan alhamdulillah beliau juga banyak menyelamatkan nyawa dan juga kesinambungan hidup waktu tsunami Aceh dahulu. Beliau juga banyak membantu untuk membawa orang-orang Aceh Tanyo Watedom konflik lari ke Malaysia untuk tidak dipulangkan ke Aceh sewaktu dom, di mana kita tahu orang-orang Aceh yang dihantar kembali ke yang dikatakan parti datang tanpa izin Kita tahu laporan-laporan daripada Navy Malaysia adalah mereka dengar tembakan pistol di kapal-kapal yang baru dipindahkan pendatang asing daripada Aceh yang dibunuh di atas kapal Navy Indonesia.
Ya. Dan hasilnya adalah ayahanda berunding dengan Tun Mahathir tidak lagi dipulangkan orang Aceh ke Aceh apabila ditangkap sebagai parti. Itu pun menyelamatkan nyawa. Tetapi beliau juga terlibat dalam usaha Tun Mahathir untuk menangani isu Afghanistan. Beliau merupakan orang yang membawa surat daripada Tun Mahathir ke almarhum Ziaul Haq untuk memohon campur tangan beliau ke dalam Afghanistan. Ya, orang Amerika banyak bising bilang baru ini semua usaha mereka yang Afghanistan menang. Tetapi yang Mujahidin menang. Tetapi gerakan pertamanya adalah dari Ziaul Haq. Dan Ziaul Haq mendapat sokongan daripada Tun Mahathir dan pembawa suratnya adalah ayahanda saya. Dan saya yang berumur 9 tahun merupakan saksi. Kerana kebetulan ibu Nyak tak dapat ikut, saya ikut beliau dan saya sebagai anak kecil menerima hadiah kamera dari Ziaul Haq. Kamera pertama saya. Dan juga ada kisah tentang Bosnia di mana apabila delegasi Bosnia datang untuk memohon bantuan daripada Tun Mahathir, tugasan untuk membawa bantuan ke Bosnia diberikan kepada almarhum ayahanda saya. Jadi ya saya berharap, saya menganggap mungkin kehebatan Tun Mahathir sendiri insya-Allah akan disambut dengan lebih hebat apabila beliau pun nanti akan pergi daripada kita. Tetapi setidak-tidaknya ayahanda saya ada juga menerima rezeki dari segi membantu menyelamatkan nyawa. Baik pribadi beliau dan juga sebagai alat Allah SWT, sebagai kurier ataupun yang melaksanakan untuk Tun Mahathir. Jadi ini perkara yang saya rasa tidak boleh kita saingi